Maafkan aku sedikit mengganggu. Jadi kalau ikut statistik YouTube, orang yang subscribe dengan tengok aku, lebih sedikit orang yang subscribe daripada tengok. Jadi untuk korang yang rasa korang belum subscribe, tolonglah tekan tu bantu aku biar lebih rajin upload. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni aku nak main game Warnet Live. Korang mesti tahu game dia aku dah buat banyak kemajuan kat game ni. Ya, kau tengok lah walaupun barang berserak sikit tapi kau tengok ni. What the hell. Ni dah full, belum full lagi lah, 3 monitor dia. Nah, jadi hari ni aku nak selesaikan quest yang majek apa tu. Sebab aku dah ada boom 112 juta, wanjai. Aku memang knowledge buat game ni. So, kau nak, what the hell. Aku rasa macam makin mahal je. Bayar je lah. Terima kasih pinjam. Ni kau pinjam lah ni? Bersabar. Okey, sekarang quest ni. Aduh, susah sikit sekarang ni. Sampai Pontianak pun dah ada, mampu. Okey, kita tengok dulu. Ish, budak-budak. Yang ni jangan pelik 800 dia, kau tengok tu. Wish. Aku nak buat warnet baru tapi kali ni tempat dia rare sikit. Dia macam target aku hari ni dapatkan 100 juta balik. Ya. Dah siapkan quest dari majek. Tak silap aku quest dia banyak lagi. Here we go again. Ni balik bagi tegak. Susah sikit. Semalam aku ada buat jadi. Ni duduk atas je, tak apa. Tengok. Nah, ini kan bagus. Sekarang aku tinggal ambil barang-barang selebihnya yang dah berselerak ni. Hell nah. Kena beli kan ni. See you. Ya. Oh, ni boleh letak. Okay. Nah, selebihnya dia dah boleh letak. So, okay, faham lah. 3 juta, wanjai. Thank you, dek. Sekarang aku boleh beli barang. Shopping. Kurang apa? PC miskin. Aku rasa aku ada lah PC miskin. Ya, aku cari ya. Selaku aku ada. Saya bilang aku tak ada. Korang suka tak kalau aku buat video Warnet Live gini? Kalau korang tak suka, aku tak apa je. Aku pun tak kisah sangat. Hari ni pun aku nak upload video Roblox juga. Entahlah kalau jadi. Sebab, yelah aku takut korang bosan tengok Warnet Live. Dah biasa kalau main lama gila. Apa lagi ni? Halo. Benda. Cakap apa-apa pun. Okay, mangkuk legend tu tak silap aku dapat dia dekat kuil apa tu. Kuil apa tak tu, nanti aku check. Aduh. Yang main 4 jam tu apa lamanya. Okay, tak apa. Lagi bagus sebab aku tak makin kaya kalau dia beli di situ. Tak apalah, ini macam kau main tu. Cuba aja. What the hell. Sudahlah, aku penat buat suara tu. Sekarang yang dekat situ kurang mouse dengan PC. Okay, apa lagi? What? Mana dia bagi keyboard? Dah agak. Okay, dengan PC dengan mouse. Okay, sabar aku ambil ya. Tak ni. Lupa tunjuk. Aku dapat bumi. Yeah. Ini hadiah legend, aku gacap macam gila sikit. So banggalah dengan aku. What the hell. Okay, sekarang aku tinggal ambil ni. Oh, thank you 3 jutanya. Letak ni. Sekarang kita pergi ke mana? Okay, nama yang tu. Lupa tunjuk. Aku dah ada nama. Sekejap. Biar orang tak lagi habis sini. Aku nak matikan terus, malah. Sabar. Cepat sikit. Aku nak tutup kedai.
Come on, aku nak tutup kedai. Penat kerja. Cepat. Aduh lah. Ready. Kita cek. Oh, anjay. Bila siap? Oh, lari. Dari mana, dek? Dari mana? Kau lah beli mahal. Kakak tumbuk saja. Aduh, tu main berapa jam? 1 jam. Aduh, sayang pula. 1 jam je, aduh. Maaf, kedai dah tutup. Aku penat. Okey, sabar sekejap Ada masalah teknikal. Tapi kejap santai. Sekejap. Okey, sudah. Tadi aku matikan internet. Aku tak boleh tunjuk korang kan tu. Biar korang berfokus ke gamenya. Okay. So, benda-benda yang sebelah kanan ni saya tengok. Kita tengok belah sini je. Kedai tutup. Aku nak gunakan duit ni sikit. Okay, sekarang aku nak kena pergi yang dekat tempat tu yang nak dapatkan mangkuk tu. Kena balik-balik barang kan. Aduh. Kena ambil banyak barang ni. Okay, kita cuba. Okay, cepat. Bersampah tak boleh. Barang disukai. Cuba berikan lebih. Sekejap. Aku bagi banyak sikit. Bagi banyak. Okay, tengok tu bagi apa. Siap. Lah. Bazir je tu benda tu. List lah. Tak apalah. Kita tunggu malam, okey. Kena kerja siang pula ni. Aduh, malasnya. Tapi demi duit. Sorry, aku tak sihat mana. Apalagi bagi spek mata ni. Jadi aku nak fokus ke apa hari ni. Tukar nama dah elok ni. Tak. Nama warnet. Nagi Tempest. Semua orang kalau tengok teringat Gio. Sekarang aku boleh hancurkan tembok biar boleh buat lagi banyak. No. One Punch Man. Okay, aku tahu nak buat apa. Okay, rahsia kaya pun di sini enggak? Bismillah. Main benda ni bismillah lain macam. Ya. Macam dah kerja aku. What the hell. I tak untung dah ni. Oh, tak. Sekali stong tu terus banyak. Okay. Yang baik sangat nanti kita kat polis. Kita lepas lu. Dah 100 juta nanti. Okay, kita main yang murah lu. Yang murah ni memang tak lap mana. Kan? Okay, sekarang kita habiskan duit kita. Dah dapat duit tadi. Lari. Maling. Lah dia 1 juta je. Niatkan banyak mana. Nak keluar bayar berapa? Malah. Murah. Keluarnya murah. Saya kan dapat duit. Dapat duit 15 juta. Bayarnya 6 juta. Bayar 5 juta sesuai tu. Wih, untung besar stong. Kita cuba target 60 juta. Tak apa. Nak keluar dari situ kan pemahal pun. What the hell. Gila. 100 juta terus duit aku. Weh, tak expect aku. Tiba-tiba dapat. Shock berat weh. Okay, kita gas. Tapi main yang murah lu. Cari untung sikit lu. Kalau dapat untung.
Sudahlah, yang tu memang tak pernah lah. Kita main sampai duit kita 60 juta balik. 60 juta lagi. Santai lah, murah ni tak. Sekejap. Ada 3 juta santai. Duit aku noh. Cihuy. Makin mahal aku tengok ni. Gas je lah. 7 juta murah lagi. Ni makin lama makin mahal lah ni. Tapi santai lah. Ciao. Manjai. Sekarang 25 juta tu aku boleh guna 100 juta simpan. Wash, strategi yang mantap. Okay dah. Tobat. Sekarang main yang ni. What the hell. Yang ni untuk dapatkan mangkuk tu aku nak target tu. Okay, cuma main yang ni walaupun 5 juta habis. Why? Lukisan tu aku tak nak. Aku nak mangkuk. Bagi aku mangkuk. Okay. Sampai duit dengan 100 juta. Dapat tayo. Saya bila aku buka kedai tu. Tak pernah buka lah kedai lah tu. Terima dulu tak apa. Widih. Makin banyak ni. Painting ni tak penting sangat. Tapi sebabkan dapat aku letak kat sini. Sebab dekat dengan PC paling mahal. My bini kuih. Tak. Aku tak karbit. Waifu ku cuma ada 43. Ada. Tu sampah dia berharga ke? Tak apalah. Simpan je lah kan. Kokot jadi berguna ke? Aircon ni boleh tak lekat kan? Boleh. Mantap. Ini aku letak sini. Nah, orang salah sikit, bom tangan kena kaktus. Wish, makin sejuk ni. Cihuy. Aduh. Admin sudah gila. Tu berapa tu? 5 juta untuk 3 minit. Aduh, penatnya main game ni. Walaupun baru main 12 minit oh. Dah penat lah. Ni nak main sampai berapa minit aku tak tahu. Sebab game ni memang tak banyak sangat benda boleh buat. Dia tadi buat benda sama, tiba-tiba dah 12 minit. Terkejut aku. 15 minit je lah main. Daripada korang mati bosan kan. Yahoo. Game ni best main waktu double live. Aku hari tu main sampai sejam oh. Tak sedar pun. Game ni kalau main record nanti makan storage dia tu lain macam. Jadi apa yang aku nak buat? Buat apa aku buat gini Sudahlah. Okay, sambung ke yang sebelah. Yahoo. Tak. Sudah. Sekarang apa aku boleh buat? Aku tahu. Buang sampah di tempat yang sepatutnya. Sekejap. Kita pergi ke sini. Dapat duit lah. Mantap tu. Kalau gitu, tak apalah. Nak beli cat tak menggunakan duit dengan sangat sesuai. Entahlah, aku malas ke. Free. Sudah. Okay, iklannya dah siap. Aduh, menyesal aku tekan. Okay, sekarang okay, aku dah nak off record. So, kita pergi balik ke sini. Tempat kita berasal tau. Okay. Sekarang okay, kita outro kat sini. Tolak. Nak tunggu tak dia habis ni. Dia habis ni pun aku tak dapat habis record ni. Boleh lah. Tunggu kejap aja select. Kebetulan waktu dia orang sama tau. Dekat-dekat je. Okay, tunggu timing. Yang kat dalam ni kita apa tu? Okay. Kat dalam ni kita ambil dulu PC nya. Kita hancurkan dulu. Petang.
Jangan ambil ni. Petang. Okay, sabar. Cepat habis billing aku nak habiskan video ni. Cepat. Aduh, hidung aku. Hei. Sebab aku demam ni, aku kena up cepat. Dah 15 minit, cuma itulah. Hihihihi. Sekejap, ready nak tumbuk je, tak payah. Okay. Okay, dah matikan. Okay, so itu je untuk hari ni. Korang pun dah nampak aku dah setengah jalan untuk tamatkan quest majik setengah suku. So next video kita akan tamatkan yang quest majik. Jadi itu je untuk hari ni. Jumpa korang malam, sebab aku nak record satu video. So itu je. Bye.